Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat ya hari ini? Sihat, Ustaz. Sihat, Ustaz. Tapi ada seorang jadi masa banjir. Oh, ada Sehat Tadi, Ustaz. konflik. dia WhatsApp saya tadi, dia kata apa tempat dia ni duk hujan lagi. Lepas tu line slow tu yang dia lambat sikit masuk tu. Lepas tu Oh, baik, baik. dia ada masalah video sama. Jadi kan dia duduk jadi masa banjir. Dia tempat dia, Oh, dia tak kata apa, tak apa apa. macam wang elektrik jatuh apa tu. Oh, macam tu. Okey, okey, baik, baik, baik. Tak apa, tak apa, tak apa. Yang mana ada tak apalah, kita jalan macam biasa lah. Yang tak ada tu tak apa dah. Yang tak boleh buka video nak buat macam mana. Kita cuma ni saja. Boleh buka mic kan? Boleh, Ustaz, boleh. 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 Kalau buka mic tak apa. Boleh buka mic tak apalah. Kita akan buka. Nanti saya tanya nanti minta tolong jawab ya. Okey, Ustaz. Okey. Kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa persoalan, insya-Allah boleh tanya kepada saya akan jawab. Baik. Sebelum kita memulakan kelas kita ini, memulakan topik pembelajaran kita pada hari ini, saya akan menanyakan satu tayangan video kepada anda semua. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومقاييس الحكم هذه ذلك على ما أمر الله به معروف أو تفريط فكن كان الجواب أو لم الجواب أنتنا عن الجواب ولذا أدينا yang telah berlalu saudara kataku dengan umat kawin 2000 aku terima ibadah umat kawin 2000 Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khairin. Masya-Allah. Baik. Berdasarkan video yang telah saya tayangkan ini, saya nak tanya kamu satu soalan. Apakah upacara yang berlaku di dalam video ini? Minta Ijab dan seorang jawab. kabul. Akad Dan nikah. nikah. Ijab dan kabul. Baik. Kahwin Akad kan, nikah. perkahwinan. Baik. Perkahwinan betul. Betul, betul. Jadi ini disebut Aziz, ini disebut dengan majlis perkahwinan yang mengaitkan tentang lafaz ijab dan kabul dan awal-awal permulaan sebelum berlangsungnya awal-awal permulaan iaitu majlis akad nikah di antara wali dan juga bakal suami. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan perkahwinan? Siapa boleh jawab? Apakah yang dimaksudkan dengan perkahwinan? Siapa orang jawab? Kahwinan lelaki perempuan kahwin. Macam mana? Dah halal, dah halal. Ah, Halal ha, halal. Ya ya. Daripada jadi halal gap dah kot rasanya. ah, Orang kata. Halalan halal tayyiban. gap. Okey, baik, baik. Okey, baik. Apakah maksud perkahwinan di sini? Perkahwinan ialah akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan menurut hukum syarak. Iaitu menurut apa yang telah diperintahkan oleh Allah berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang telah didatangkan oleh Rasulullah SAW. Kan? Jadi di sini kita dapat tahulah ada perhubungan yang dihalalkan oleh Allah dan ada perhubungan yang diharamkan oleh Allah. Kan? Jadi di sini kita boleh tengok dalam perkahwinan ini menunjukkan satu orang kata apa guideline kan? Guideline untuk seseorang menjalankan menjalinkan hubungan melalui perkahwinan.
Jadi berdasarkan pengenalan itu tadi, maka pada topik kita pada hari ini ialah berkenaan dengan perkahwinan dalam Islam. Baik. Kemudian, kadang-kadang orang tanya, adakah dalil Ustaz tentang perkahwinan perkahwinan dalam Islam ni? Dalilnya datang dari mana? Baik, berikut adalah dalil-dalil yang datang daripada Al-Quran. Baik, saya minta Syakir tolong bacakan dalil daripada ayat Al-Quran ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم. Baik, bagus bacaan kamu. Terima kasih Syakir ya. Baik, itu bacaan daripada kawan-kawan kamu iaitu Muhammad Syakir tentang dalil daripada ayat Al-Quran. Baik, apakah maksud dalil daripada ayat Al-Quran ini? Baik, kita sama-sama tengok ya. Maksudnya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Orang bujang ni apa dia? Orang yang belum berkahwin, yang sudah sampai masanya untuk berkahwin. Bukannya yang dah ni yang bujang tapi tak sampai masa. Maksudnya perlu dia sampai masa, cukup masa, ada apa? Cukup syarat untuk dia berkahwin. Kan? Bukannya kata umur dah boleh kahwin, tak. Maksudnya bila cukup umur, dia kena berkahwin. Dia disarankan untuk berkahwin, bukan wajib, disarankan untuk berkahwin. Kan? Lagi kata apa lagi? Dan juga orang-orang yang layak. Yang ini saya kata tadi tu. Maksudnya orang yang layak dengan apa? Dengan beberapa syarat-syaratnya. Syarat-syarat untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Maksudnya tidak tertakluk kepada orang yang merdeka saja, iaitu orang yang bukan hamba. Maksudnya di kalangan hamba boleh untuk bernikah. Tak disyaratkan bagi golongan yang merdeka sahaja. Baik. Kemudian kata Allah, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan ke atas mereka dengan karunia-Nya. Dengan maksud, apabila mereka berkahwin, rezeki itu datang melimpah-limpah. Kan? Kadang-kadang orang cakap, macam manalah kehidupan selepas kahwin. Tak, memang awal-awal tu ada banyak cabaran dan rintangan. Tetapi Allah akan memberi rezeki kepada mereka yang bersabar. Kemudian kata Allah, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ayat ini daripada surah An-Nur, ayat 32. Ayat 32. Baik. Itu adalah dalil daripada Al-Quran. Kemudian kita akan bergerak kepada dalil daripada hadis Nabi SAW. Baik. Apakah hadisnya? Saya akan bacakan hadis ini untuk kamu semua ya. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليهم بالصوم فإنه له وجاء. Riwayah Abu Daud. Baik. Apakah maksud hadis ini? Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, iaitu kepada para pemuda yang ada pada zaman itu, yang mana berada berhampiran dengan Rasulullah pada ketika itu. Apa kata Rasulullah? Wahai para pemuda, kan? Rasulullah cakap apa? Pemuda. Dengan maksud apa? Maksudnya dengan pemuda ni, apa peringkat umur pemuda ni? Peringkat umur pemuda ni dikatakan bermula daripada umur 15 ataupun setengah mengatakan umur 18 sehingga umur 40 tahun. Itu adalah pangkat pemuda.
macam dengan kamu. Macam kamu sekarang ni, Alhamdulillah kebanyakannya sudah di tahap pemuda. Berumur 15 tahun. Berumur 17 tahun. Jadi, bolehlah dikategorikan sebagai pemuda. Baik, apa kata Rasulullah? Sesiapa di antara kamu yang mampu pembiayaan berkahwin. Dengan maksud apa? Dengan maksud dia ada kemampuan dari segi keinginan untuk berkahwin dan juga dia mampu dari segi keuangan untuk berkahwin. Itu. Apa kata Nabi? Maka berkahwinlah. Maka berkahwinlah. Bila mampu, maka kenalah berkahwin. Dan perlulah berkahwin. Kerana apa? Dengan sebab berkahwin ni, apa tujuan berkahwin ini? Kerana nikah itu dapat menundukkan mata. Maksudnya, mata kita tu akan terjaga daripada memandang benda-benda yang tidak baik. Itu. Dan yang kedua, memelihara faraj, itu kemaluan ataupun kehormatan kita. Kerana dengan berkahwin ini, maka mata diibaratkan seumpama mata kita ditutup sebelah. Kan? Dengan maksud apa? Terjagalah muruah ataupun maruah kita. Baik, itu yang pertama. Kemudian, dan sesiapa yang belum mampu, jika tak mampu, tak ada kewangan ataupun tidak ada keinginan untuk berkahwin, kan? Tapi dalam hadis ini dia lebih kepada kewangan. Apa kata Nabi? Maka hendaklah berpuasa. Maka kamu kenalah berpuasa. Sebab apa? Kerana puasa itu dapat menjadi perisai baginya dalam membendung syahwat. Dengan macam apa? Dengan punca puasa inilah yang akan menyebabkan kita kurang sikit. Keinginan kita tu jadi kurang. Macam contoh kalau kita makan, kan? Kadang-kadang dengan sebab kita puasa inilah keinginan untuk makan kita tu berkurangan sedikit. Baik. Kemudian kita akan pergi kepada hukum berkahwin. Baik. Apakah hukum berkahwin yang kamu semua faham? Yang pernah kamu dengar? Apa hukum berkahwin? Apa yang kamu tahu tentang hukum berkahwin? Adakah wajib, Wajib, sunat, wajib. Wajib. harus, haram, Wajib, sunat. Wajib kahwin. ada Ustaz. kata Wajib. wajib. Sunat ada juga. Ikut keadaan kot. Ikut Ah, situasi je dah. Ya, betul. Betul. Bagus jawapan kamu. Kan? Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat, ada yang kata ikut keadaan. Baik. Ini adalah hukum asal perkahwinan. Baik. Perkahwinan dari sisi mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apa? Hukum berkahwin adalah sunat kerana diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga pandangan fuqaha yang lain yang menjelaskan bahawa hukum berkahwin boleh berubah-ubah dan berbeza mengikut keadaan seseorang demi menjaga masalah tertentu. Baik, sekarang saya akan memberitahu hukum-hukum berkahwin mengikut situasi. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi. Baik. Okey. Kita akan terus kepada kepada hukum berkahwin mengikut sebahagian ulama. Baik. Hukum berkahwin mengikut keadaan dan sebahagian ulama yang pertama adalah hukumnya harus. Iaitu kenapa hukum dia harus untuk berkahwin? Kerana tiada desakan dan halangan untuk berkahwin. Maksudnya kalau dia nak berkahwin, boleh, silakan. Kalau dia tak mau berkahwin, silakan juga, tak ada masalah. Kerana apa? Kerana tidak ada desakan dan tidak ada halangan untuk berkahwin. Nak kahwin tak apa, tak nak kahwin pun tak apa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua iaitu wajib. Kenapa hukum berkahwin ini wajib bagi sesetengah orang? Hukum berkahwin ini wajib apabila seseorang itu bimbang terjerumus ke lembah kemaksiatan sekiranya tidak berkahwin. Itu yang pertama. Dan juga dalam masa sama, dia mampu memberikan nafkah zahir dan batin. Jadi di ketika itu, wajib untuk dia berkahwin. Kemudian sunat. Sunat seseorang berkahwin itu bila mana seseorang itu mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Kemudian yang ketiga,
hukum berkahwin itu boleh menjadi makruh. Kerana apa? Kerana mempunyai keinginan untuk berkahwin tapi tak mampu bagi nafkah. Tak mampu memberikan nafkah. Contoh nak bagi nafkah itu dari segi apa dia? Kerana apa dia? Kerana mengidapi mati pucuk ataupun ada pelbagai penyakit yang berbahaya. Contoh penyakit yang apa? Penyakit yang menjadi satu masalah kalau dia berkahwin, dia akan jadi masalah. Dia akan jadi lemah, dia akan jadi letih kan. Itu. Ha. Kemudian hukum yang terakhir adalah haram. Haram itu dengan apa dia? Haram itu dengan bertujuan untuk menzalimi dan memudaratkan pasangan. Jadi kalau jangan berkahwin untuk menzalimi orang lain, untuk kalau jangan nak buat wrestling, nak pukul je, asyik nak pukul, asyik jumpa pukul, itu tak boleh berkahwin lah. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada hikmah pensyariatan perkahwinan. Ustaz, Ustaz, saya nak Ya, tanya baik. Ustaz, Ada apa? Ya, ya. kalau macam uh, kita kan lelaki kan, kan kita ada Ya, keinginan, tapi ya. macam kami still masih sekolah kan, so macam mana Ya. kan? Okey, baik. Keinginan tu ada, Soalan yang tapi, baik. tapi tak Ah, mampu, tak mampu macam tu lah, tak boleh lagi, tak boleh ah. lagi. Macam mana? Tak boleh lagi. Kalau tak boleh lagi, dia masuk dalam kategori sunat berkahwin sahaja. Iaitu ada keinginan nak kahwin. Tapi dia menjadikan dia dalam masa sama kadang-kadang dia mampu dan kalau dia mampu tak apa, tapi kalau dia tak mampu boleh jadi kategori sunat dan boleh jadi dia masuk dalam kategori harus. Itu. Itu adalah hukum bagi situasi. Macam kamu masih belajar, belum ada kemampuan, jadi mungkin boleh diletakkan dalam kategori harus. Tapi kalau macam dengan contoh macam dengan ada keinginan yang terlampau meluap-luap, maka hukum di situ sunat. Tapi bila tak mampu, apa yang kamu kena lakukan adalah berpuasa untuk menundukkan keinginan kamu itu. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada hikmah perkahwinan. Baik. Apakah hikmah perkahwinan? Iaitu yang pertama, memenuhi tuntutan batin yang merupakan fitrah manusia. Kerana kita manusia ini dilahirkan dalam pelbagai fitrah. Jadi, perlulah kita faham, perkahwinan ini adalah hubungan antara lelaki dan perempuan yang memang menjadi fitrah manusia daripada dulu sampai sekarang. Kemudian kedua, memelihara diri daripada keruntuhan akhlak dan pelbagai gejala sosial yang mencemarkan maruah diri. Contoh perkara yang menjatuhkan maruah ini ada. Contohnya dengan tidak ada didikan agama dan sebagainya. Kemudian seterusnya memelihara keturunan yang baik dan sah untuk generasi akan datang. Dengan maksud dengan maksud apa? Kita punya keturunan kita itu tidak ada masalah. Jalur keturunan kita itu tidak ada masalah. Kerana apa? Kalau dalam jalur keturunan ada masalah, boleh menyebabkan ada isu yang terjadi sebelum ni, sekarang ini. Apa dia? Iaitu berlaku isu anak luar nikah dan sebagainya. Jadi tak cantik lah. Dekat siapa dia? Kesian dekat siapa? Kesian dekat anak yang dilahirkan itu. Baik. Kemudian yang keempat, yang ini saya terpaksa cepat lajukan kerana masa kita agak terhad. Baik. Yang kelima, yang keempat, mewujudkan ketenangan jiwa dengan hubungan percintaan yang halal. Sekarang ni kita tengok cerita pasal couple Islam apa tak, itu tak boleh sebenarnya ya. Jadi jadi atas jalan apa? Atas jalan hubungan yang betul, maka perlulah melalui perkahwinan. Yang kelima, menghindari perbuatan seks secara bebas dan haram yang boleh membawa pelbagai penyakit-penyakit berbahaya. Contohnya macam mana? Contohnya seperti HIV, AIDS dan sifilis. Itu kena jagalah. Ha. Yang keenam, dan yang terakhir, menjalinkan silaturahim dan mengeratkan persaudaraan antara kedua-dua belah pihak, keluarga suami dan isteri. Baik, kita bergerak kepada yang seterusnya, iaitu rukun Ustaz nak nikah. tanya boleh ke? Ya, ya, Nak tanya boleh ke Ustaz? boleh, boleh. Apa segan nak tanya tu? Apa saya ada awet. Saya Ah, ada awet. Tapi saya tak pernah pun keluar dating dengan dia. Tapi saya duk selalu call, duk WhatsApp dia. Boleh ke?
Kalau ikut tak boleh Kadang-kadang sebenarnya. kadang-kadang duk buat video call dengan dia boleh ke? Boleh ke Ustaz? Ah, kalau video call tak boleh lah. Kemudian kalau ada perkara-perkara yang penting, itu boleh. Contoh jangan berkenan kalau nak berkahwin, itu boleh. Kan? Ah, itu saja. Tak Baik, kan? untuk ya, Tu kira haram kan? Haram lah kalau dia duduk bercinta tu ya kan. kira haram. Ya, Astagfirullah. haram bercinta. Ya, kalau nak bercinta yang lebih baik adalah selepas kahwin. Baik, untuk Walaupun rukun kita nikah saya terbat minta lah. bacakan kepada saya rukun nikah itu. Tak bosan tanya Ustaz dekat dalam chat. Ya, ya, ya. Baik, rukun nikah. Baik, saya nak tanya tentang rukun nikah. Saya nak Hanis tolong bacakan rukun nikah boleh Hanis? Ya Ustaz. Ya, Boleh boleh. bacakan dekat saya nikah. Baik. Okey, rukun nikah ada 5 dalam Islam. Yang pertama Baik. adalah pengantin lelaki, yang kedua pengantin Hmm, perempuan, yang ketiga ya, wali, yang keempat ya, 2 orang saksi, bukan seorang, ya, dan akhir sekali ya. lafaz akad nikah. Baik, aku Hanis terima kasih ya. Ini adalah rukun bagi rukun bagi pelaksanaan nikah. Baik. Kemudian kita akan jadi semua faham dah ya. Maka suami apa kalau tak faham saya akan terangkan di syarat rukun nikah itu sendiri. Baik. Okey, di sini saya akan masuk tentang syarat bagi rukun nikah. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan bakal suami? Bakal suami ini adalah orang yang akan menjadi suami bagi seorang perempuan. Itu yang pertama. Dan syarat bagi seorang suami itu terbahagi kepada 5. Apa dia? Yang pertama, mestilah Islam. Kalau tidak Islam, tak boleh. Tak boleh menjadi suami. Bagi orang Islam lah. Kalau untuk orang yang bukan Islam, itu suami bukan bagi orang yang bukan Islam. Baik. Yang kedua, iaitu lelaki yang dikenal pasti. Dengan maksud lelaki itu betul-betul kita akan berkahwin dengan dia. Kita tak nak lah. Nanti bila kita dah akan nikah, tengok-tengok, lelaki orang lain. Kita tak nak macam tu. Kan? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bukan mahram kepada isteri seperti mahram nasab, penyusuan dan persemendaan. Contoh mahram dengan nasab, contohnya siapa dia? Adik, kakak, abang, itu tak nak lah. Ataupun yang ada pertalian hubungan dengan bapa saudara, dengan kita, dengan ibu dan ayah kita. Contohnya adik Ustaz, kepada Ustaz, ayah kita. Ya, saya. kalau dengan sepupu boleh tak kahwin? Sepupu boleh. Dengan sepupu boleh. Kalau dengan sepupu boleh. Cuma orang yang kata tak cantik sikit lah. Kalau seeloknya perlukan keturunan yang jauh-jauh. Itu lebih baik. Okey, baik. Itu yang pertama tadi, mahram nasab. Dan penyusuan iaitu melalui penyusuan semasa kecil iaitu dengan syarat 5 kali kenyang. Okey, baik. Ketiganya, tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Yang ni pun kita kena jaga-jagalah kalau untuk yang nak berkahwin. Jangan dalam keadaan ihram dan keadaan ihram haji ataupun umrah pergi akad nikah. Tak boleh ya dia. Okey. Kemudian yang kelima, tidak mempunyai 4 orang isteri dalam satu masa. Macam mana? Contohnya dia dah ada 4 isteri dah. Nak akad nikah yang kelima, tak boleh ya. Tak boleh. Baik. Seterusnya, bakal isteri. Siapakah bakal isteri ini? Iaitu bakal isteri yang disebut di sini dengan maksud orang perempuan yang ingin dikahwini ataupun yang akan dikahwini oleh orang lelaki, oleh pengantin lelaki. Dan syaratnya juga terbahagi kepada 5. Yang pertama, mestilah Islam seperti syarat yang tadi juga. Dan yang kedua, perempuan yang telah dikenal pasti. Ini pun macam yang saya cakap tadi. Tadi itu lelaki yang kenal pasti iaitu bukan lelaki orang. Dan ini pula bukanlah bini orang. Itu kena jaga ya. Ha. Yang ketiga, bukan mahram kepada bakal suami seperti mahram nasab.
penyusuan dan persemandaan. Yang ini pun macam yang tadi juga yang telah saya terangkan. Jadi tak perlulah saya terangkan lagi. Dan yang keempat, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, iaitu dengan maksud macam yang tadi juga, tidak dalam keadaan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan yang kelima, bukan isteri orang atau dalam iddah talak raj'i. Apa yang dimaksudkan dengan talak raj'i di sini? Dengan talak raj'i di sini dengan maksud talak yang boleh dirujuk semula. Apa dia itu? Contohnya talak satu ataupun talak dua. Jadi bila dalam keadaan seorang perempuan itu dalam keadaan talak raj'i, dia dalam keadaan iddah, iaitu baru lepas bercerai. Selepas itu dia perlu menunggu dalam masa tempoh 3 kali suci ataupun 3 bulan, barulah dibolehkan untuk berkahwin dengan orang lain. Seterusnya kita akan bergerak kepada syarat wali. Syarat wali ini banyaklah, bukan sikit. Wali di sini apa dia? Bukan wali band ya. Di sini ialah wali bagi perempuan. Syarat bagi menjadi wali ini yang pertama ialah Islam. Yang kedua adalah lelaki, mesti lelaki. Kan? Kerana berbintan bapa, maka yang menjadi wali adalah bapa. Ataupun bukan daripada bapa, adik lelaki ataupun abang ataupun juga bapa saudara yang mana ada hubungan pertalian dengan bapa kita. Baik, itu. Yang ketiga ialah baligh. Mestilah orang yang baligh. Tak boleh orang yang tak baligh lagi untuk menjadi wali. Yang keempat iaitu berakal, iaitu orang yang akalnya sihat wal afiat. Ya dah. Tidak boleh orang gila untuk menjadi wali. Yang kelima, adil itu apa maksudnya? Adil di kat sini iaitu meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Okey, itu yang kelima. Yang keenam iaitu merdeka, iaitu seseorang yang bukan berada dalam keadaan perhambaan. Tetapi zaman sekarang sudah tidak ada perhambaan ni. Jadi perkara ini tidak menjadi masalah untuk zaman sekarang. Kemudian yang ketujuh sama macam yang tadi juga, macam yang sebelum-sebelum ni, iaitu tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Yang ke-8, tidak dipaksa mewalikan. Macam mana? Seperti mana contoh kalau dengan seseorang itu nak berkahwin, seorang anak perempuan nak berkahwin. Tiba-tiba ayah dia tak nak jadi wali. Kemudian dia ugut ayah dia, letak pisau dekat leher ayah dia, kata apa? Kalau ayah tak nak jadi wali, saya nak bunuh ayah. Itu tak boleh ya. Contohnya begitu. Kesembilan iaitu tiada penyakit yang mencacatkan fikiran seperti apa? Seperti gila, nyanyuk, kan? Pelupa, kan? Dan sebagainya. Baik. Kemudian yang ke-10, mampu memelihara dan menguruskan hartanya. Maksudnya orang yang berkemampuan untuk menjaga menguruskan hartanya dari segi kewangan dan sebagainya. Baik. Kemudian 2 orang saksi. Saksi ini apa? Iaitu orang yang diberikan amanah untuk menyaksikan menjadi saksi pernikahan yang berlaku. Baik. Syarat untuk menjadi saksi iaitu yang pertama mestilah Islam. Sama macam tadi. Yang kedua lelaki, yang ketiga balik, yang keempat bakat, yang kelima adil. Ini tidak perlu saya terangkan kerana saya telah terangkan dalam slide yang sebelum ini. Kemudian kita akan bergerak kepada yang keenam iaitu pendengaran yang baik. Pendengaran yang baik ni macam mana? Contoh dia mendengarkan sesuatu tu dengan baik. Contohnya mendengar nama lelaki ini nama apa? Binnya bin apa? Isteri tu nama apa? Bintinya binti apa? Kan? Mas kahwinnya berapa? Kan? Kerana jika tidak mendengar dengan jika yang kita ambil itu orang yang pekak, maka tidak boleh dijadikan saksi. Yang ketujuh iaitu penglihatan yang baik, iaitu orang yang melihat ataupun menyaksikan sendiri kelakuan akad nikah itu sendiri. Tidak bolehlah orang yang buta menjadi saksi. Yang ke-8 iaitu merdeka. Kemudian yang ke-9 iaitu yang terakhir iaitu yang lafaz akad nikah ataupun dalam bahasa Arab dikenali dengan sirah. Apakah sirah ini? Sirah ini iaitu lafaz ijab qabul yang berlaku dalam perkahwinan. Dikau si fulan bin si fulan dengan mas kahwin sekian-sekian. Dan kemudian si lelaki menjawab, aku terima nikahnya si
Fulanah binti Sufulan dengan mas kahwin sekian-sekian. Baik. Itu adalah lafaz nikah. Kemudian syarat-syaratnya apa dia? Iaitu menggunakan lafaz kahwin atau nikah atau terjemahan yang tepat bagi kedua-duanya. Mesti ada perkaitan dengan lafaz tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz ijab dan qabul hendaklah jelas dan bukan secara qiyas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ijab dan qabul hendaklah berturutan dan tidak diselangi dengan perkataan yang lain. Maksudnya tengah-tengah akad nikah tak boleh kata, Tok Imam nak kopi sekilo. Tak boleh. Nah, perlu ada pertalian terus. Kemudian yang keempat, lafaz akad nikah hendaklah berkuat kuasa serta merta kesannya. Iaitu, selepas akad nikah, maka berkuat kuasa menjadi seorang suami. Yang kelima, kelayakan wali dan bekas suami berkekalan hingga selesai akad. Dan yang keenam, tidak dibataskan dengan tempoh masa. Baik, kesimpulan daripada pernikahan ini iaitu perkahwinan dalam Islam ialah ibadah suci, fitrah manusia dan akad sah yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan wanita untuk membina keluarga diridai Allah. Ia bertujuan memelihara keturunan, menjaga kesucian diri dan melaksanakan tuntutan syariat, menjadikannya satu tanggungjawab perjalanan spiritual dan jalan meraih ketakwaan. Ha, ya. Ini berikut ada kesimpulan. Iaitu antaranya ada dari segi ibadah dan fitrah. Iaitu perkahwinan merupakan tuntutan agama yang menunaikan fitrah semula jadi manusia untuk berpasangan dan menjadi saluran halal untuk memenuhi keinginan diri. Itu dari segi ibadah dan fitrah. Adapun dari segi syarak, ia adalah ikatan yang sah yang mengikut rukun dan syarat tertentu bagi menghalalkan hubungan. Kegagalan mematuhi rukun dan syarat boleh menjadikan perkahwinan itu fasid. Yang ketiga iaitu tanggungjawab bersama. Perkahwinan ini bukannya tanggungjawab suami saja dan bukan tanggungjawab isteri saja. Dia ialah perkahwinan yang menuntut komitmen suami dan isteri dalam melunaskan hak-hak dan kewajipan bagi memastikan keharmonian rumah tangga. Dan yang terakhir, menjadi ibadah sepanjang hayat. Kalau macam kita sembahyang, puasa, ada limit time dia, ada waktu-waktu dia. Tetapi kalau berkah ini iaitu ianya adalah ibadah sepanjang hayat, iaitu sampai daripada hidup sampailah kita mati, iaitu interaksi harian, nafkah dan kasih sayang antara pasangan dikira sebagai amal kebaikan dan pahala. Jadi di sini saya letakkan sedikit peringatan, iaitu perkahwinan bukan sekadar ikatan sosial ataupun pesta, tetapi institusi agung yang untuk membentuk ummah yang bertakwa. Baik, jadi sampai sini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Jadi semua faham ya? Faham. Minta maaf Ustaz sebab Alhamdulillah. ada guru lain datang Ustaz. Di luar tu. Oh, tak apa. Okey, tak apa. Kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita akan bertemu pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima sama-sama. kasih Ustaz.